Memang betul lah. Okay guys, so dalam video ni aku nak bahaskan pasal isu Iman Kamil yang bertatu tu. Okay, video ni kesnya agak lama, cuma aku baru tahu kan. Dan aku baca jugalah komen-komen netizen, atau ada jugalah influencer yang komen pasal benda ni. Okay, macam kalau korang tengok video daripada Dr. Wan Share tu, aku respect dia. Dia ceritakan kes Iman Kamil dia dari segi positif dan saintifik. Dan agama pun ada sentuh sedikit. Okay guys, betul. Memang Iman Kamil buat tatu tu memang dosa. Aku faham. Tetapi yang korang komen-komen ni, yang influencer komen-komen ni, janganlah korang komen macam korang tak nak buat dosa. Memang betul lah. Aku geram betul dengan korang ni. So korang ni relax lah, pasang tatu je pun. Okay, korang tengok balik video Iman Kamil yang dia buat apa tu, buat statement tu. Kau nampak keadaan dia pun tak normal. Aku yang bukan medical tu nampak itu bukan diri Iman Kamil yang sebelum ni. Bukan, nampak dia macam ada masalah. Itu pun korang ni buta ke apa? Yang waktu dia buat pengakuan tu, video tu dah bersepah dah. Kalau tak tengok lagi, pergi tengok. Jangan nak komen je. So bagi aku, benda sebelum kita nak komen, kita siasat dulu. Fine, dosa dia buat, memang dosa. Aku setuju, terang-terang dia buat dosa. Tapi jangan cakap seolah-olah kita ni confirm masuk syurga. Yang tentukan masuk syurga, yang tentukan orang ni berdosa atau tidak, itu kerja Allah. Kita jangan buat kerja Allah. Tu dia. Baru ni juga, video ni baru lagi. Okay, tak sampai seminggu pun, dia ada buat komen keburukan pasang tatu, which is bagus, good, bagus. Aku okay video tu. Aku memang bagi thumbs up kat video tu. Tapi komen dia pun macam macam hawau juga kan. Cakap macam Tuhan tak terima lah, jam tak terima lah kan. Tak ada siapa nak terima lah. Aku pun tak boleh terima dia pasang tatu. Tapi kita kena tengok dari segi sudut positif. Boleh tak korang tengok dari sudut positif sikit? Diorang patutnya, kalau kau betul-betul lah, korang lah kat luar sana netizen, betul-betul lah nak support Iman Kamil kan, korang jangan komen boleh tak? Jangan bagi komen negatif boleh tak? Kau bagilah moral support, bagilah komen positif, bagi dia naik balik semangat dia kan. Ataupun mana-mana influencer yang ada duit kan, ataupun yang korang ni yang pandai